Kepada owner kedai runcit, wajib ada mesin ni sebab dia boleh guna sebagai mesin cashier dan juga mesin untuk jual top up. Saya akan tunjuk macam mana cara nak guna. Sebelum tu boleh klik semua button yang ada di sebelah ni. Ini adalah sistem cashier. Dalam masa yang sama, kita boleh buat servis bayar bil dan juga buat jualan top up menggunakan mesin yang sama sahaja. So, macam mana cara untuk guna sistem cashier ni, saya akan tunjuk. Kalau ini adalah untuk contoh kedai runcit, so ada customer beli, so klik sahaja dan charge dan klik sahaja cash. Nanti dia akan keluar resit dekat atas ni, berapa yang customer perlu bayar dan berapa total harga yang customer perlu bayar. Sebelum tu, siapa yang nak dapatkan sistem top up, sistem cashier, mesin top up ataupun mini printer, saya dah sediakan link dekat bio. Kalau kedai kita ada banyak produk dan kita susah nak cari satu-satu dalam menu ni, so kita boleh guna scan barcode sahaja, klik pada scan. Lepas tu kita scan sahaja barcode. So dia terus masuk berapa harga dekat sini. So kita scan lagi item lain. Okay, so dah jadi RM14. So kalau katakan yang ni dia beli 2 ataupun 3. Satu. So scan saja. So dia akan masuk dekat sini. Ataupun kita boleh edit dekat sini. Katakan kita tak salah masuk kuantiti Nescafe 2 kali. So, kita edit saja satu, save semula dan klik pada charge. Dan katakan customer bayar RM30. Klik saja cash. So nanti dia bagi tahu berapa baki yang kita kena pulangkan kepada customer dan dia bagi resit kepada kita. Mesin yang sama kita boleh jual top up dan juga kita boleh buat pembayaran bil.